Berkata tak ada ke sungguh. Cuba jawab ke lain. Saling bahasa kampung berkecek. Berkecek tu sedia ke baru? Baru. Berkata tu baru. Apa dia kata kepada Isa, kata kepada ada ya Adamu. Tu kan? Ya Adamu ambihum. Dia berkecek dengan ada. Berkecek dia kena baru. Cuma bahasa surat berkata, kita salih bahasa kampung berkecek. Berkecek dia baru. Perkata qadim azali. Apa boleh berkata? Dia panggil ta'alluq. Qadim azali. Tak kawan kata telak. Tak kawan kata lain azali. Tak ada panggil qadim. Gitu saja. Manakala berkata berkecek ini baru. Baru. Dua baru. Perkataan baru juga. Itu dia. Al-Quran kalamullah maknanya bacaan. Kalam Allah makna perkataan Allah. Itu baru. Itu baru. Tinggal kita dah baca ni. Qul a'udzu birabbin nas. Ini perkataan siapa? Qul a'udzu birabbin nas. Bukan perkataan Nabi, bukan perkataan Jibril. Perkataan siapa tu? Perkataan Allah. Boleh dibaca giap-giap. Itu baru. Dia panggil kalam makna lafzi itu baru. Hak tu diturunkan tu. Orang Mu'tazilah silap situ. Tak kalau Tuhan kata inna anzalnahu, sesungguh kami telah menurunkan nyonya domain klik mana? Klik ke Al-Quran. Maklum min siyaqil kalam. Sungguhnya kami Allah telah menurun akan Quran. Kalau itu ini ayat menunjukkan Quran itu baru. Sebab apa kata baru? Karena Allah kata dia telah menurunkan Quran. Gak menurun. Ini bukan dengan ayat koding kan yang baru. Kan yang baru, arti Quran baru. Maka ahli sunnah jawab, inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkan Quran. Quran makna lafz, melapa yang dibaca. Baru sungguhlah kita setuju dan muafakat. Quran jadi menurunkan itu baru. Tapi kita ada satu makna lagi, Quran makna kalamullah, namun sifat yang daripada zat. Orang Mu'tazilah nafi tu. Sampai panggil kaum mu'attilah. Firqah mu'attilah.